Kemarin kan adalah komen tempat orang komen pasal dia duk royak lah atas paluh gini-gini. Moga hok kita tahunya kita ni tahunya dia sebenarnya dia duduk tanah orang. Jadi nak buat kerja gak. Jadi orang wilah tak itu peluang dia. Berapa bulan untuk pindahnya? 5 bulan untuk pindah. Jadi gak siapa masanya? Orang nak lah tanah tu. Dia duduk ayak lah tanah dia duduk zaman mak ayah lagi. Allah tak kira zaman tu bila duduk pun. Tapi duduk tanah orang. Tanah orang gak kena gila bila orang nak gak. Allah dia duk main lah. Zaman mak tok lagi duduk sini. Allah zaman tok pun kalau dia tanah orang gak tubik-tubik lah. Moga orang wi masa dah. Allah. Adulah.